Menara Azadi mercu tanda ikonik di Bandar Tehran, Iran. Dah berpuluh-puluh kali lalu dekat sini tapi baru hari ni dapat pergi ke Menara Azadi. Azadi bermaksud kebebasan. Selain daripada kebebasan, menara ini juga memberi simbol kepada kemajuan dan pemodenan Iran. Ianya juga menunjukkan kekayaan seni bina di Iran. Menara ini dibina pada tahun 1971 semasa zaman pemerintahan Shah Reza Pahlavi. Selepas menghayati keindahan seni bina di bahagian atas, saya pergi ke bahagian bawah untuk masuk ke dalam menara ni. Saya bernasib baik dapat harga lokal lebih kurang RM7. Untuk foreigner, harganya 2 kali ganda. Di sini ada ditunjukkan keunikan setiap wilayah di Iran. Contohnya untuk wilayah Mazandara ditunjukkan kat sini adalah ikan sturgeon, iaitu ikan yang mengeluarkan kaviar. Kat sini pula adalah pameran kamera dan filem lama. Tapi yang menarik perhatian saya adalah pameran sejarah pembinaan menara ni. Staff tu tengah explain orang-orang yang terlibat dan juga simbolik arkitektur di dalam menara ni. Selepas tu saya naik ke bahagian atas. Ini ialah observation deck di mana pengunjung boleh melihat pemandangan panorama Tehran dari ketinggian lebih kurang 45 meter. Menara ni terletak di tengah-tengah dataran yang dipanggil Dataran Azadi yang menghubungkan 4 jalan. Betul-betul sebelah Menara Azadi ni terletaknya Mehrabat Airport, iaitu airport domestik Tehran. Ini adalah laluan untuk keluar dari Menara Azadi. Dekat laluan ni ada kaligrafi Iran. Kunjungan ke Menara Azadi bukan sahaja memberi maklumat tentang menara ni, tapi simbolik kebebasan yang dipegang oleh menara ni adalah sangat bermakna kerana ramai individu yang masih berjuang untuk mencari kebebasan di dalam kehidupan.